Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Memberi Nasihat daripada Abang Topeng. Okey, walaupun nasihat kali ini macam dah terlambat, Abang cuma nak bagi nasihat lah. Kalau bercuti, kalau masa cuti sekolah ke apa, kalau boleh elakkanlah Cameron Highland tu. Bukan apa, percutian kita nanti akan jadi percutian di atas jalan raya sebenarnya. Bayangkanlah tersekat di dalam jam tu. Tempat makan 15 minit, tersekat 1 jam 2 jam. Tapi itulah untuk abang yang tak duduk di KL ni dan abang memang tak suka traffic jam. Apalagi kalau cuti kan, kita bercuti kita nak relax. Tiba-tiba kita bercuti, kita kena hadap juga jam. Macam kita nak pergi kerja pergi pagi balik petang. Jadi personally abang rasa Cameron Highland ni tak berbaloi nak pergi. Kalau nak pergi juga, cutilah hari yang bekerja. Cutikanlah anak-anak hari bekerja, asal hari 2 hari je. Bukannya setiap minggu bercuti, cutikan anak-anak kan. Setahun mungkin 1-2 hari tu emergency je lah, bawa anak pergi jalan-jalan dekat Cameron Highland tu waktu hari bekerja. Sebab apa? Abang memang selalu pergi Cameron Highland waktu hari orang bekerja. Itu pun banyak kereta. Itu pun banyak kereta. Satu lagi Cameron Highland ni, kalau kita nak menuju bulan 12 ni, hujan banyak ni, tak berapa advice lah pergi sana. Sana jadi banyak frequent tanah runtuh lah. Kita pun tak tahulah bila tanah runtuh ni akan berakhir. Hampir tiap-tiap tahun ada je kes, jalan ni runtuh, jalan tu runtuh. Jadi kalau korang nak alternatif bercuti bawa anak-anak, abang cadang pergi Penarit, Pantai Penarit, Terengganu. Kat situ first, tak ada legend sangat. Second, makanan banyak kat tepi pantai tu. Memang banyak lah, cuma kena atau tak kena dengan selera korang lah. Pada abang, celup tepung dia tak apa sedap. Tapi itu personal opinion abang lah. Jadi abang cadang di situ lah, sebab suasana pantai, tenang, tak payah hadap jam, tak payah nak keluar makan tersekat atas jalan raya 1 jam 2 jam. Yelah, mungkin jauh sikit daripada Kuala Lumpur, tapi berbaloi lah. Ataupun tapi itulah, cuba pergi Penarit, Pantai Penarit Terengganu. Kalau Melaka pun rasanya, walaupun bukan tanah tinggi, Melaka pun jam juga. Melaka ni satu negeri yang paling banyak traffic light. Sikit-sikit traffic light, depan sikit traffic light. Yalah, bukan nak salahkan perancangan bandar dia orang, tapi traffic light tu terlampau banyak. Dia tak macam Shah Alam banyak bulatan kan. Jadi yang menyebabkan boring menunggunya traffic light, yang jadikan jam dia traffic light lah. So Melaka, of course lah, Melaka daripada distance dia dekat dengan KL, boleh lah. Tapi Melaka pun hujung minggu sesak juga tu, jam juga tu. Jadi itu je lah. Itulah kalau nasihat kali ni. Abang fikir kalau nak bawa anak bercuti tu, kalau boleh elakkanlah Cameron Highland tu. Kalau nak juga pergi Cameron Highland tu, pergi hari bekerja, hari orang bekerja, ambil cuti, bawa anak-anak. Sebab memanglah kita suka suasana sejuk dia kan. Suasana sejuk dia macam, memang kita suka. Abang pun suka. Tapi bila nak kena bayar dengan jam yang panjang 1-2 jam, rasanya boleh maki juga dalam kereta. Apa hal lambat sangat ni? Hari tu mak abang pergi, last
balik ladang teh ke apa ke semua tak sempat tengok. Anak-anak dia dah tua kan, dia dah berumur, jadi dia tak sanggup dah nak duduk lama-lama dalam kereta. Jadi itulah, macam abang ni ada bawa budak kecil lagi, memang tak sesuai lah menghadap jam lama-lama lah. Jadi itu je lah nasihat abang kali ni. Mungkin terlambat kali ni, tapi untuk lain kali tu boleh fikir-fikirkan lah. Kalau musim cuti sekolah tu, carilah tempat lain, ada banyak lagi kat Malaysia ni. Okay, terima kasih kerana menonton channel ni. Harap suara kali ni kuat lah. Assalamualaikum.